cerita-cerita mahalnya 32 sen dia kata. Orang SMS, satu SMS 1 sen je, telefon 5 sen je. Ini 32 sen. Waktu tu 32, sekarang baru 28. 32 sen. Tak maulah, baliklah. Jumpa 10 orang, senang cerita 9 tolak. Dapat seorang, itulah kawan. Oh, itu betul-betul ni boleh jadi kaya ni. Buat komisen bulan pertama RM50. Ini skim lambat kaya dia kata. Tak maulah, dia pun tinggalkan. Habis tuan, yang seorang tinggal pun habis. Tapi tak erti nak mengalah. Promo. Jumpa cerita, orang tak nak. When people say no, I say next. Ni tak apa, tak apa, next. Tak apa, next. Itu je kerja saya. Tapi saya buat 2 tahun. Alhamdulillah, selepas 2 tahun, saya ingat lagi komisen saya dia naik-naik dah mula tak masuk akal. Orang rumah saya pun gelak. RM50. Nak cerita apa dia kata. Kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang cerita bisnes bagus ni, top up RM10 dapat 60 sen. Tahu lah. Ya, betul ni dia kata. Cerita 60 sen kan cerita nak kaya. Ini cerita bisnes 10 sen. Tapi waktu itu saya nampak satu perkara tuan-tuan. Macam mana Anandan Krishnan dengan bisnes 10 sen dia jadi antara orang terkaya dalam Malaysia. Bila saya kaji lagi, orang yang paling kaya dalam dunia nama dia Carlos Slim Helú. Tetapi dia ada American mobil, dia duduk di Mexico saja. Sedangkan orang nombor 2 paling kaya nama dia Bill Gates. Dia punya industri adalah software, Windows. Dan dia bermarketkan satu dunia. Saya fikir-fikir orang yang bermarketkan satu dunia tak boleh kejar orang yang bermarketkan satu Mexico. Ini bukan kecil-kecil anak punya bisnes saya kak. Dan alhamdulillah saya buat. Masuk hari ini dah 3 tahun 3 bulan saya dalam bisnes ni. Dan bulan lepas bila dapat komisen tu, saya buka laptop tu. Tapi dah biasa terkejut. Sebab dia naik terkejut. Tapi taklah terkejut beruk sangat. Jangan tuan-tuan. Kalau kita setiap bulan gaji 2,000, 3,000, tiba-tiba bulan ni Allah bagi sampai 100,000, mau gila dia buat kan. Tak kata banyak dong. Betul tak? Jangan buat pasal. Kalau Allah bagi selepuk macam tu, boleh jadi gila orang. Duit tak tahu nama apa. Semua nak beli. Dah ada yang tabur atas katil panggil yo seronok. Besok mati terkejut. Jangan. Allah bagi sikit-sikit tu alhamdulillah dah. Tapi dia punya lompat dia tu, dia exponential tuan. Naik. Saya buat 2 tahun. Lepas tu saya berhenti. Saya tak nak sponsor orang, saya nak tengok naik ke tak naik. Dia punya orang top up tuan. Ini dinamanya repeat sale yang tak perlu kita nak follow up. Kadang-kadang dulu pernah lah juga buat multi-level. Buat sibuk tanya, kau dah beli ke produk ni? Ini produk untuk sakit kanser, aku dah baik. Dia kata, nak makan apa lagi? Kita juga, aku bagilah kucing ke apa ke siapa-siapa yang ada kanser. Kita terpaksa follow up untuk tengok orang maintain atau tidak. Sebab apa? Kalau tak maintain, kita tak dapat commission. Rupanya top up ni tak payah follow up. Betul tak? Raya dia naik, banjir dia naik, waktu orang tak ada duit pun dia naik. Pasal budak-budak dia lagi sanggup berlapar daripada tak ada top up. Mak bapak dia bagi duit, dia jimat. Pasal apa? Sebab dia ada 17 makwa. Nak SMS, lebih baik dia berjimat. Jadi tahap dia, saya tengok silap-silap macam tahap lebih daripada nasi. Sebab dia sanggup berlapar. Yang ni dia ada top up. Apabila komisen tu naik, dia mula tak masuk akal tuan. Bulan lepas saya buka laptop, saya buka MyBank7 saya panggil dengan rumah saya cakap, dulu awak ketawa RM50 saya kata. Saya tengok, ini duit ke apa ni saya cakap. Tak masuk akal tuan. Dia sangat tak masuk akal. Bulan ni bulan apa, Oktober. Saya nak cerita pun dah malas, dah macam cerita bohong lah. Dah macam cerita kartun lah.
Bulan September kalau tak salah saya 88,000. Bulan Oktober dia naik sampai 115,000. Tiap-tiap bulan sekarang ni, dulu masa buat ni tak ada siapa yang nak dijadikan contoh tuan-tuan. Cerita wayang ini buat ni boleh kaya ni buat, boleh dapat banyak duit. Siapa nak dijadikan contoh? Tak ada siapa nak dijadikan contoh. Buat aja main atas berdasarkan angan-angan. Tapi sekarang tuan-tuan, kalau bulan lepas saya, ramai orang telefon saya sambil menangis. Cik Mazlan, terima kasih lah, dia kata. Saya tak terfikir saya boleh dapat banyak ni. Dulu saya sibuk kerja kilang dekat Singapura, dia kata. Sekarang, dulu kerja penat-penat, berapa jam dengan OT dapat 2,200, dia kata. Sekarang alhamdulillah, dia kata, bonus saya dah mencecah 18,000. 12,000, 18,000, 30,000, dah makin hari makin ramai. Makin hari makin ramai. Okey. Kalau tuan-tuan tak nak buat, sebenarnya saya tak kisah pun. Tak kisah tuan-tuan. Sebab komisen saya dah mula tak masuk akal. Dia makin naik. Bulan depan, tahun depan kita dah mula mengorak langkah ke Thailand. Ini baru 180,000 pendaftaran. Rakyat Malaysia yang menggunakan handphone 26 juta. Yang daftar lebih daripada satu handphone, total ada 36 juta. Tak tahu macam cowboy, sini satu handphone, sini satu handphone. Hello. Okey, banyak handphone. Okey. Jadi benda ni banyak sangat tuan-tuan duit. Naik takut saya. Saya buka laptop tu, saya cakap dengan orang rumah saya, ini apa ni? Ini rahmat ke ini bala? Macam ni banyak. Okey, bagi kat Nabi Sulaiman, bagi dekat Abdul Rahman Auf, dia jadi rahmat tuan-tuan. Bagi dekat Qarun, habis dia jadi bala. Okey, saya jadi takut. Lepas tu apa nak buat saya? Panggil lah orang yang reti nak kira zakat ke apa, kira lah saya cakap. Dan InsyaAllah kalau tak ada aparal bulan ni, saya dah pakat dengan kawan-kawan saya di PJ sana. Saya nak buatkan satu tempat, saya nak letakkan semua beras, gula, semua apa. Saya nak beritahu orang sana, siapa yang terdesak datang dan pergi ambil. Tak payah register nama, tak payah apa. Tak payah register nama, tak payah nak beritahu saya ini pendapatan saya bulan ni, tak payah saya cakap. Tak payah nak kira zakat asnaf ke, miskin ke apa, tak ada. Kalau terdesak, memang tak cukup makan, pergi datang dan ambil je cakap. Saya kena kelilingkan dululah jiran-jiran saya. Sebab saya kata, kalau saya banyak duit, waktu nikmat macam ni, ada jiran saya yang tak makan, tak kira India, Melayu, Cina, nanti saya kena laknat kan. Duit Tuhan bagi banyak ni, berapa banyak kita boleh mati. Dan saya nak beritahu, dalam ini sangat banyak duit. Sangat banyak. 180,000 baru pengguna TuneTalk dan Excel. Income saya Allah bagi lebih 100,000. Apa cerita sejuta? Apa cerita satu hari nanti pengguna Ton Excel ni cecah 10 juta? Apa cerita rakyat Malaysia dah start buat dekat Thailand, buat dekat Filipina, dekat Indon, masuk dekat negeri China, makan tak habis. Ini pun makan tak habis tuan-tuan. Dalam sini saya nak beritahu sangat banyak duit dia. Carlos Slim Helu satu Mexico, orang bermarketkan satu dunia, Bill Gates tak boleh menang dengan orang satu Mexico. Apa cerita kalau TuneTalk dan Excel kalau sudah mengembangkan sayap dia ke seluruh dunia? Bidang apa? Bidang telekomunikasi. Inilah bisnes wholesale tuan-tuan. Sangat banyak. Dan saya pesan, siapa yang nak lepaslah masalah keuangan, buat benda ni. Buat promote saja level 1. Orang nak bergaduh, kita lari. Orang bangkang, kita lari. Kita jangan bergaduh dengan siapa-siapa. Cerita ni, oh ini apa nak, tak apa, tinggal pergi orang sebelah. Saya ada siapkan satu buku. Lagi senang sekarang. Nanti kejap
telefon mahal saya sedang berbunyi. Sama lah. Ini telefon mahal saya ni. Wah. Orang calik saya pun calik juga. Okay. Ya, sama. Another 15 minutes. Sama. Orang tarik, saya pun tarik. Orang tanya buat apa, saya nak buang apa dia. Okay. Dan satu lagi, program ini tak ada dekat mana-mana dalam dunia, tuan-tuan. Okay. Saya mengajar dunia buat website dan dunia internet marketing lah. Tu lagi, si Bu Aris pun sama, dunia marketing. Orang yang memang hidup beranak, kena cerita beranak keluar daripada laptop lah. Mengadap laptop punya pasal, daripada pagi sampai ke malam. Okey. Dan saya pun mengajar dulu buat website online marketing yang datang daripada Bahrain, daripada Australia. Saya dah cari, tak ada dalam dunia program ni. Dan saya cakap sangat bertuah, program ini terbit di bumi Malaysia yang kita cintai ni, tuan-tuan. Dan Malaysia akan menjadi pioneer. Siapa pioneer ni? Kita ni je. Kita akan jadi pioneer, kembang. Takut lah, diri dua umur ni. Banyak tuan-tuan duit dia. Buatlah. Okey. Kalau tak nak buat pun saya tak kisah. Sebabnya market saya makin besar. Orang tak buat, saya buat seorang je lah. Buat tuan-tuan, saya nasihatkan buat. Kalau nak lepas masalah kewangan dan pendapatan yang ini boleh diwariskan. Kalau saya meninggal hari ini, komisen yang banyak-banyak tu akan dipindahkan kepada isteri saya. Tersenyum lebarlah dia. Okey. Apa yang saya buat hari ini adalah untuk keluarga saya. Saya fikir, kadang-kadang saya termenung. Dulu waktu saya tak ada duit dah termenung. Kalau aku mati hari ini, merempatkah anak aku? Berebutkah isteri aku nak kahwin cepat-cepat? Habis tak ada siapa nak bagi duit. Melawak juga, tapi termenung juga. Kadang-kadang tengok bukan nak. Waktu kita susah, kita yang susah. Tak ada orang tolong pun. Tak ada, malam-malam kita bangun termenung, aduh rotek kereta mati, anak nak naik sekolah mu, tiba-tiba telefon bunyi. Hello Lan. Ya. Aku dapat firasat kau nak duit dah malam ni. Tak pernah jumpa kita, tuan. Kalau susah, kita yang susah. Kalau nak berubah, kita sendiri yang kena bertindak, bukan orang lain. Okey. Tuan-tuan dengar ni cerita, tunggu tahun depan. Kalau tak buat juga, dengarlah cerita saya lagi. Tak nak buat juga, lagi 1 tahun dengar lagi cerita. Seronok dengar cerita. Banyak yang dia dapat. Kan? Kita tak bergerak juga. Yang nak bergerak kita, bukan orang, tuan-tuan. Okey. Dan nak buat ini jangan bergantung kepada siapa-siapa. Cari ilmu sendiri, belajar sendiri. Okey, kadang-kadang ada sikit-sikit nak salahkan offline. Cikgu Nurdin tak boleh pakai apa. Ya, itu ajak aku masuk. Bila aku telefon dah tak dapat. Jangan, tuan-tuan. Nak buat, kita buat sendiri. Telefon dia tak dapat, ikhtiar buat lain. Telefon tak dapat, ikhtiar tempat lain. Itu usaha sendiri. Jadi kalau kita hidup bergantung, apabila tempat tangkai untuk kita bergantung itu dah hilang, takkan kita pun nak putus sekali. Okey. Yang susah kita, kalau nak senang pun kita buat, tuan-tuan. InsyaAllah dalam sini ada rezeki Allah bagi. Terima kasih banyak, tuan-tuan.